Assalamualaikum. Hari ini saya nak ajar tuan-tuan macam mana cara saya guna teknik forward untuk saya broadcast pada mereka hari-hari. Sekarang, dulu sebelum ni saya guna broadcast tau. Ni saya tunjukkan kamu broadcast saya. Saya ada lebih kurang 85 broadcast. Daripada 1 sampai 85. Memang banyak lah. Okey, dulu cara susah. Kalau saya nak send satu benda, saya akan copy, saya akan send, saya akan bagi gambar sekali kan. Okey. Tapi ada orang yang terima, ada orang yang tak terima kan. Sebab broadcast ni makin lama, bila kita makin baru broadcast dia yang lama tu, macam nombor 12, 19 ni, dia kalau kita hantarkan tu dah tak terima. So ada satu lagi cara lagi senang. Hanya klik saja, kita boleh hantar broadcast pada dia orang. Contoh saya bagi satu ayat Tak perlu. Saya buat 1 minit. Okay. Ini baru close. Dia nak bank in esok, hari ni lah. Okay. Saya akan hantar satu. Saya bagi satu ayat. Okay, saya bagi ayat ni lah. Abang Zul ni. Ayatnya saya dah post. Saya pun guna Insta juga, auto promote. Ini nantilah saya akan ajar kemudian. Ayat iklan saya. Okay. Tajuk kita kena power. Terlantar sakit 3 bulan. Cek akaun bank, ada puluhan ribu. Bila dengar cerita orang masuk ke dalam hospital akibat sakit stroke, 3 bulan dalam hospital, kerja pun dah kena buang akibat sakit, kena bayar deposit 10. Panik, tak ada duit untuk duduk di hospital 3 bulan. Kemudian cek dalam akaun bank, sudah berpuluh ribu dalam tu. Macam cerita slot akal sihat TV3 pula, tak masuk akal. Tapi itulah kenyataannya. Dalam bisnes tak nak kisah. Duit tetap tak putus terima setiap bulan walaupun tak kerja. Tak kerja, tapi tiap-tiap bulan duit tetap masuk. Saya nak awak nampak peluang ni. Saya nak bantu. Duduk di rumah je kita buat, dah mudah kerja. Tak, di rumah je kita buat. Kita promosikan. Saya akan ajar. Buat siap ada grup khas.
Serius, sangat senang. Bila dengar cerita orang masuk ke hospital akibat sakit stroke, 3 bulan dalam hospital kerja dah kena buang akibat sakit. Gaji tak dapat. Panik dan sedih. Duit tak ada untuk duduk hospital di 3 bulan. Kemudian cek dalam akaun bank sudah berpuluh-ribu dalam tu. Cerita, tapi tak masalah. Duit tetap tak putus terima. Nasib baik Abang Zul sudah buat bisnes ni pada awal masa sihat. Tak kerja tapi tiap-tiap bulan duit masuk. Okey, jadi apa kerja dia? Awak ambil forward send, kemudian awak buat minat macam ni, awak send siapa awak nak. Katakanlah 1, 2, 3, 4, 5. Saya ada lebih daripada 200 minat ni. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi saya cakap memang sangat banyak. Nampak yang putih-putih ni semua dah block. Ni dah block. Tapi saya tak ada hal pun. Siapa yang tak nak, saya next. Ini dah join. Ini sudah join. Tapi saya hantar juga. Ini sudah join. Sudah join. Ini semua join sebab akibat broadcast saya macam ni lah. Ini sudah join ni semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Okey, 1, 2, 3, 4. Dengan satu klik sahaja saya send pada 60 nombor prospek saya. Ada lagi baki. Ini untuk esok pula. Simpan stok. Forward. Okey, relax, tunggu. Okey. Ni kalau internet tak kuat, dia akan jadi macam ni lah. Kalau internet tak kuat memang habis lah. Tapi jangan risau, dia akan send juga. Dia akan send juga. Jadi just tunggu sajalah. Make sure internet kena kuat. Kalau internet tak kuat, macam saya duduk di Rawang ni, internet kurang sikit. Kalau saya duduk di Banting, internet kuat. Ini kena tunggu sekejap. Dia akan send satu-satu. Yang ini pun dia tak settle lagi send. Masih lagi tengah loading. Internet kurang kuat lah bro. Kan dia dah send semua. Tap. Okay, semua dia dah send. Make sure internet kuat, itu saja. Dia dah hantar. Okay, ini kerja saya. Ini yang pertama. Kedua, saya aktifkan Ocom. Saya tembak pada 100 group. Saya wall post. Ini pun dah join ni. Okay, saya belum lagi cerita pasal Insta. Jadi kerja saya mudah. Semua automasi. Okay, jadi itu saja sekian dari saya. Saya harap dengan kaedah ni kamu akan belajar. Tapi first kali kamu kena banyak contact number. Contact number prospek kamu dahulu. Okay. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.